Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai korang, hari ni Cikgu nak buat video haul lagi daripada Shopee. Cikgu ada banyak barang dekat sini. Cikgu nak buat haul and then Cikgu nak unboxing semua dekat dalam video ni lah. Segala link barang Cikgu akan letak dekat bawah ni, so korang boleh klik terus. Add to cart kalau korang beli melalui YouTube, korang akan dapat extra voucher daripada Shopee. So without further ado, let's start with the haul video. Jangan lupa untuk tekan button like and subscribe to my channel. Kat sini, Cikgu beli casing phone baru. Comel gila. Bobo macam tu. Cikgu macam memang nak tukar casing sebab casing lama ni dia ada benda tu tau, tapi dah rosak, dah tak cantik kan. So Cikgu nak tukar yang baru lah. Yang ni comel gila guys. Wow. Dia ada ni stand. Kita kena tampal dekat sini stand dia. Sampai kan? So wah, Cikgu ada baju dekat sini. Cikgu beli ni. Yang ni Cikgu beli warna navy blue. Comel gila guys. Macam trend sekarang navy blue. Cikgu rasa cuma banyak dah baju navy blue, tapi tak apalah. Jadi sebab dia comel sangat. Nampak tak? Dia macam ruffle-ruffle macam tu, and dia tak jarang langsung kain dia. Dekat lengan dia macam ni, dia ada getah. Sangat cantik, rasa dia macam kembang macam tu. Comel gila. Belakang dia pun ada ruffle-ruffle, nampak tak? Ni belakang. Depan dia button. Fully button sampai bawah. Dia sangat cantik. Dia ada banyak sangat warna lain lagi. Cikgu just ambil warna navy blue kat sini sebab Cikgu macam warna gelap lah pula kan. Ni Asyik beli warna cerah je. Warna cerah takut jarang, jadi beli warna navy blue. Next parcel ni kita ada, Cikgu kan selalu buat DIY, and then ada barang tu dia cepat habis bateri. So Cikgu belilah yang ni. Dia punya bateri extra 1, jadi kita boleh charge. And then nak guna, tak adalah macam kena tunggu bateri full apa semua. Cikgu belilah yang ni 18 volt Li-ion battery. Ini yang jenis rechargeable lah. Yang ni memang Cikgu selalu guna ya. Grinder untuk potong apa-apa lah. Kayu, nak potong Bluetooth wall. Sebab Cikgu selalu buat DIY kan. Jadi Cikgu sangat perlu benda tu. Next parcel. Lagi dekat Sofia. Sebab dia nak ya. Dah lama dia nak. Tapi dah kemik. Ni ialah earphone. Headphone yang jenis kucing macam tu. Comel gila. Warna pink Cikgu grab untuk dia. And dia jenis yang boleh lipat tau. Nampak ni comel sangat. Ni ada wire dia. Wire charge dia. Dia tulis kat sini macam ada lampu. So ni dia. Dia boleh connect jenis Bluetooth. Harga dia murah je korang. Cikgu rasa tak sampai RM20. And dia ada button on off dekat tepi ni. Dia memang ada lampu guys. Boleh lah sound dia untuk Sofia kan. Comel sangat. And dia boleh adjust ni. Kalau kepala besar boleh adjust. And then dia boleh connect dekat sini, control dekat sini je. Nak forward ke, nak backward ke. Lepas tu dia boleh stop on off sini bahasa menu. Boleh connect dengan Bluetooth. Ataupun korang nak connect dengan wire pun boleh juga AUX kat sini. Parcel. Lampu RGB yang jenis smart lamp. Yang ni dia boleh kontrol melalui wifi sahaja. Dia sangat suka ya yang boleh kontrol melalui wifi ni, sebab kita boleh kontrol dekat phone je. Tak payah cari remote. Dia tak ada remote, jadi korang boleh connect melalui wifi lah dekat sini. Yang ni yang bukan jenis rechargeable tau. So korang kena pasang dekat mana yang ada benda ni. So nanti boleh connect je. Dia ada RGB and warm dengan white punya colour lah. Yang ni boleh pilih lah korang nak yang mana kan. Dia boleh adjustable. Cikgu suka sebab yang ni yang kita boleh connect and kita boleh adjust melalui phone sahaja. Dia ada apps dia. Korang boleh tengok ni dekat sini. Dia ada manual dia dekat dalam ni. Boleh follow dia punya manual lah. Kita pasang, okay? So next parcel. Cantiknya. Guys, alas meja baru. Yang ni yang jenis estetiknya. Sebelum ni Cikgu beli yang macam jenis bunga-bunga kosong kan. Jadi macam warna cream dia cepat kotor. Jadi kali ni Cikgu grab yang warna-warna macam ni. Jadi dia tak adalah nampak sangat kotor dia tu.
Dia ada banyak warna, korang boleh pilih and size dia pun banyak. Yang Cik ambil ni 140 kali 220. Dekat bahagian tepi dia ni macam ada lace macam ni. Memang sangat cantik ya. And dia punya material ni macam cotton. Senang nak basuh lah. Ni nampak. Tebal juga kain dia. Cantiknya. Cantik sangat colour ni. Estetik kan. Kalau korang suka rumah yang cafe-cafe style, boleh beli yang macam ni. Yang ni sangat cantik. Rumah korang ada banyak sangat burung. Burung kalau datang rumah korang boleh beli yang ni. Cikgu tengok jiran rumah cikgu pasang. Jadi cikgu macam, memang boleh menghalang burung ke? So cikgu pun try cari. Ada jual. Jadi cikgu pun grab lah. Dia korang boleh pilih yang 30cm ke 50cm. Cikgu ambil yang 30cm saja. Dia nampak macam cermin. So kalau macam angin tiup kan, dia macam berpusing-pusing macam tu. Mungkin burung tak suka kot. Jadi cikgu grab lah. Dekat sini dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pieces dekat ni. Boleh gantung. Dia ada tali lah. Ini kena gantung satu-satu lah kan. Kena ikat. Kalau ada awning boleh ikat dekat awning je. Dia berhalang burung. Wah, yang ni untuk Sophia juga. Cikgu belikan dia sebab dia sangat suka ya main doll house macam ni. Yang ni sangat best sebab korang boleh simpan dekat dalam ni je. Tak adalah bersepah dekat luar kan. Sebab dia jenis bag macam ni. Senang nak bawa and dalam dia ni dah siap dengan rumah sekali. Nampak ni memang sangat comel. Dia jenis magnetic sticker. So kalau korang tampal dia dia boleh buka, boleh tutup, boleh tukar-tukar macam pakai baju apa semua boleh tukar-tukar lah. Ni memang sangat cantik. Dia ada handle dia kat sini kita kena pasang lah. Ni kat dalam dia ada karakter. Mantap cantik kan. Ni harga dia tak adalah mahal sangat. Sangat sesuai untuk anak korang, anak girl kan. Untuk anak lelaki pun ada juga yang jenis pattern lain. So korang boleh pilih. Yang ni saya letak link dia sekali. Wah, Cik T kan suka sangat lampu solar. So Cik T pun macam tengok hari tu yang ni macam wah menarik yang ni kan. Kalau korang ada laluan ataupun dekat dalam taman ke nak hias kan, korang boleh beli yang ni. Yang ni Cik T ada 2 pieces dekat sini. Nak letak dekat depan ni. Hari tu ada beli lampu solar. Macam rosak guys. So Cik T grab yang ni. Cantik juga yang ni pun. Dia ada 2 warna yang korang boleh pilih. Warna hitam ataupun warna silver. Cikgu ambil ni yang warna hitam. And dia jenis yang solar tau. Nampak tak ni contoh dia. Dia dah pasang banyak-banyak. Memang sangat cantik ya. And dia ada warna boleh pilih. Cikgu ambil ni warna warm. Warna warm. Yang buka dekat atas ni untuk lampu dia. And bawah ni korang boleh pasang cucuk ni. Kalau tanah boleh terus cucuk lah. Ni nampak. Dia punya lampu dia korang boleh on off. Dia ada button on off dekat bahagian dalam ni. Bila siang dia auto off. Bila malam dia akan terus on. Boleh tengok. Nampak? Cantik kan? Ni letak banyak-banyak dekat laluan rumah. Memang sangat cantik ya. Cikgu ada 2 pieces dekat sini. Nanti kita pasang. Next parcel ni pun untuk Sophia juga. Ni mainan untuk budak-budak dekat rumah. Siapa yang bosan tu boleh beli. Ni anak dia bosan kan, tak tahu buat apa. Cumanya cikgu macam tak ingat lah. Alamak, kena beli bola dia sekali. Guys, cantik gila. Dah siap bola. Dia dah siap ball dia. Masa dia dah siap pump. And dia dah siap pelekat. Korang tampal and jaring apa semua. Ni ialah basketball punya toys. Korang nak letak ni dekat dalam bilik anak ke, nak letak dekat luar pun boleh juga outdoor. Ni dia set dengan akrilik tau belakang ni. Memang akrilik. And material dia tebal. Tapi hari tu lagi dia nak tengok dekat kedai kan. Macam mahal. So jadi macam tengok dekat Shopee ada ketak yang sama macam ni. Tapi versi murah sikit. So jadi grab lah yang ni. Nampak? Dia ada pelekat dia apa semua. Korang boleh grab. Yang ni pelekat just tak payahlah kita nak ni kan. Dia ada pelekat je korang. Tak payahlah korang nak tepuk. Just tampal je pelekat ni. Lepas tu gantungkan benda ni. And then boleh guna terus. Dia ada net dia semualah. And dia ada bola dia. Bola dia kecil je kan. Kecil je saiz dia bukan macam saiz orang dewasa lah. Ball saiz budak je untuk budak-budak main kan. Next parcel. Wah! Kalau korang rumah tengah buat renovation ataupun tengah cat ke apa ke saja kan. Ni
nak bosan-bosan nak mengecat ke rumah, bolehlah beli plastik yang macam ni. Balut katil ke, nak balut sofa ke, tak nak bagi kena cat. Yang ni dia memang jenis version besar lah. Dia ada banyak saiz korang boleh pilih. Untuk balut katil boleh, untuk balut sofa kan. Sofa kita tak besar sangat, jadi korang boleh ambil saiz yang lebih besar. Yang cikgu ambil untuk saiz king. Kalau korang nak cat ceiling memang sangat perlu. Kita kan macam malas nak angkat perabot. Jadi kita macam tutup je lah cover kan. Kalau nak buat renovation, debu-debu apa semua boleh juga guna ni. Tak adalah sofa kita berdebu lepas tu kan. Hari tu Cik T lambat jumpa benda ni. Tak tahu pula wujud benda ni. Habis berdebu Cik T punya sofa waktu buat kitchen renovation hari tu. Kalau tahu awak boleh beli ni kan. Tutuplah perabot-perabot yang ada tu. Dia dah buka dia punya parcel tapi belum buka lagi lah ni kotak dia ni. Ialah lampu yang jenis sensor and dia auto punya ni lah, tutup on. Dia detect. Ada orang dia akan on sendiri. Ni warna putih yang Cik T ambil ni sangat cantik ya. Design dia yang ni yang lain. Dia jenis magnet. Belakang ni korang boleh tampal lah dekat mana-mana yang korang tampal. Nak tampal dekat meja belajar pun boleh. Nak tampal dekat tangga pun boleh. Bilik pun boleh juga yang ni. Korang nak letak lampu ni permanent, korang boleh screw lah dekat sini, dia ada lubang. Tapi kalau korang nak alih-alih, nak cas kan senang, pakai je magnet dia. Dia bagi magnet ni kan. Boleh cas dia. Dia tempat cas dia bawah ni. And then dia ada button. Mana button dia? Button on off. Sekejap tak jumpa button on off. Mana button dia? Ke dah bateri? Sekejap Cik T cas dulu. Tengok macam mana. Okay. Ni ada bagi charger dia sekali. Cantik kan? Nampak macam buku kan? Ni ialah sebenarnya hidden storage. Ni kalau korang ada banyak barang berharga dekat dalam rumah, bolehlah beli yang macam ni. Yang ni nampak macam buku. Jadi orang tak shock tu sebenarnya ialah barang simpanan peribadi. Meja nak tak barang berharga lah, barang-barang yang tak nak orang tahu, boleh beli yang ni. Luaran dia nampak memang macam buku, kertas macam tu. And then nampak dia tulis kat sini dictionary English. Boleh buka dia. Rupanya dia ialah punya storage box. Dia punya kunci, dia ada kunci, dia bagi 2 pieces dekat sini. So boleh lah letak apa-apa kat dalam buku ni. Dia ada boleh letak duit, nak letak emas ke, nak letak apa-apa lah yang tak nak orang tahu. Dia tak dalam ni. Lepas tu susun dekat rak-rak buku, tak ada orang tahu. Ini ialah sebenarnya storage. Jadi korang boleh belilah yang ni. Banyak juga boleh letak dekat dalam ni ya. Besar dia punya storage ni. Cik T tengok tu cantik. So Cik T macam nak juga. Ni ialah lampu meja yang jenis magnet. So dia portable. Korang boleh alih-alih lampu dia sebab dia bagi banyak gila magnet. Korang boleh lekat lah. Ni dia. Ada warna putih dengan warna hitam. Cik T ambil ni yang warna hitam, yang jenis table lamp. Nampak ni? Comel kan? Ni tak comel lah. Sekejap Cik T pasang. Okay. Dia juga boleh kepit ni. Nak kepit dekat mana-mana kan. Ni boleh juga pakai dia. Lampu dia yang ni je sebenarnya. Jenis yang rechargeable. Jadi senang kan. Nampak? Dia boleh tap macam ni lampu dia. Dia boleh ni adjust dia punya brightness. Korang just tap and hold. Nanti lama-lama dia macam makin cerah macam tu. Macam makin malap pun boleh juga. Dia ada satu warna saja. And then dia tempat cas dia dekat bahagian sini lah. Bateri dia ni besi tau. Sangat berat. Tak adalah berat sangat. Boleh tahan berat dia. Jadi sangat kualiti dia. Dia ada bagi extra benda ni. Ni nak lekat dekat mana-mana pun boleh. Nampak? Boleh adjust pusing-pusing ni. Nampak? Ni boleh letak atas meja. Dia bagi base dia sekali dekat sini ada base. Base dia pun berat. Besi kan. Boleh pasang ni. And kabel Type-C dengan extra magnet kat sini. Cik T kan ada nak buat DIY. And then Cik T macam Cik T nak beli benda ni lah. Ni ialah marble wall panel. Sebelum Cik T pernah buat DIY tu, tapi macam tak cukup. And Cik T nak tambah dekat area tempat lain pula. Jadi Cik T grab lagi satu. Yang ni dia warna dia lain tau daripada yang sebelum ni. Yang ni warna dia sand red. Ada 3 box dekat sini. Ni warna pink. Asal dia hantar warna-warna lain.
Kalau korang ada besi-besi yang berkarat, boleh guna cat yang ni. Yang ni dia warna grey. Dia ada banyak warna tau. Korang boleh pilih lah. Ni dalam dia ada 500 gram je. Nak cat tak banyak tu boleh grab yang ni. Kecil je kan saiz je. Ada 3 produk dekat sini lah daripada seller yang sama. Dia suruh Cik T try. Best ke? Tapi Cik T memang dah tahu dah. Memang best sebab Cik T pernah guna. Dia punya cat ni. Dekat toilet hari tu pun Cik T buat makeover pun pakai floor epoxy yang jenis ni lah. Still elok. So korang kalau nak try, korang boleh try. Tengok video Cik T letak kat sini. And then korang boleh tekan link ni untuk beli. Yang ni daripada brand Wah, kalau korang ada garden, sangat cantik. Beli ni. Ni ialah arch decoration untuk taman. Nampak? Kena pasang sendiri. Alamak, nak buka macam mana ni? Ni macam ni. Cik T buat video, Cik T pasang dia. Bolehlah hias bunga-bunga kan. Kalau ada majlis pun sesuai sangat. Macam majlis kahwin ke, nak hias-hias pelamin, nak hias-hias majlis birthday ke apa, boleh juga beli yang macam ni ya. Cik T dah lama nak ni. Ni yang jenis magnet. Korang boleh lekat ni dekat kereta. And pasang dia punya curtain. Yang ni memang sesuai untuk kereta yang ada 4 tingkap. Ni nampak? Ada 4 tingkap. Dia bagi 4 dekat sini. Magnet ni. Untuk korang pasang dekat kereta. And then dia punya curtain. Ni curtain dia. Ada double tape juga. Magnet ke ni? Dia melekat sesama dia lah. Dia melekat sesama dia. And then dia ada juga double tape lah dekat sini kalau korang nak pasang. And dia bagi hook dia sekali. Nanti kita pasang dekat dalam kereta Cik T sebab rasa macam senang lah pakai macam ni kan. Kalau nak buka, tarik je. Nak tutup pun tarik je. Senang. Sebelum ni kan macam nak kena buka, simpan apa semua susah lah kan. Jadi Cik T dia beli yang jenis curtain macam ni. Kat sini dia jenis curtain yang blackout lah, senang kalau nak tidur. Tutup. Tada! Tumbler! Ni tumbler daripada Kada. Vacuum insulated. Sebelum ni Cik T pernah beli tau yang bentuk-bentuk macam ni. Comel sangat. Ni kalau bawa pergi sekolah anak kan, sangat comel. Sebab yang ni dia bukan warna macam biasa. Warna dia sangat cantik. Dia suka. Nampak? Comel. Warna turquoise. Turquoise and pink. Alah. Kitchen broccoli pink. And then dia ada straw. Boleh minum dengan straw. And then dia ada dia punya penapis ni. In case korang nak buat tea, boleh letak dalam penapis ni. Metal dia yang ni 316 stainless steel. Cik sangat suka ya. Stainless steel 316. And then dia punya tutup ni pun sangat kukuh. Meja BP plastik. Dia ada getah kat sini. And no leaking lah. Cik selalu guna dah botol macam ni. Memang comel. Dia punya penutup ni ada love. Nampak? Kat macam ni. Untuk minum dengan straw. Ni comel kan. So Cik T letak link dia kat sini. Dia ada banyak lagi warna lain selain warna ni. Sangat comel. Semua colour dia comel-comel. Masa kita, tada guys. Cik T sangat suka ya bekas-bekas makanan yang comel, yang estetik. So Cik T grab yang macam ni pula. Hari tu Cik T beli yang 6 pieces. Kali Cik T grab yang 3 pieces saja. Dia set tray semua kat sini. And then material dia ni bukan jenis yang kedap udara tau. Kan biasa Cik T beli tu yang kedap udara boleh letak biskut kan. Macam yang kat belakang ni. Ni yang jenis kedap udara. Tapi yang ni tak. Yang ni boleh letak barang-barang makanan macam contoh kalau korang buat laksa ke, nak buat apa, mi kari ke kan, yang banyak bahan kan, boleh letak dekat dalam ni. Kalau setakat macam tak ramai orang datang rumah, nak masak sikit je kan, sangat berbaloi lah yang ni. Korang juga boleh ambil yang 2 pieces, 2 je ataupun 6. Macam-macam boleh pilih kat sini. Cik T just macam nak yang jenis panjang macam ni sebab belum ada. Cik T gerak lah yang ni. Ni dia punya, ni dekat dalam ni, handle dia korang kena pasang sendiri. Handle dia macam diamond-diamond macam tu. Saya suka sebab warna dia macam estetik. Comel kan? So korang kalau nak grab ni, Cik T tak sekali. Guys, box! Korang kalau tengah mencari medicine box ataupun first aid box, korang boleh beli yang ni. Yang ni sangat cantik. Sebelum ni Cik T beli, rasa Cik T beli last ialah 8 tahun lepas. Bekas untuk ubat tu macam dah reput. Jadi Cik T nak grab yang baru lah. Yang ni saiz dia lebih besar.
warna ni cantik gila. Guys, warna hijau. Hijau macam mint macam tu. Korang kena pasang dekat sini. Nampak ni besar kan? Besar kedap kan? Kalau banyak ubat, boleh letak banyak dekat sini. Tak semestinya nak letak ubat, nak letak benda lain pun boleh juga. Nanti dia semua ni plastik. And korang boleh lah ni. Senang nak bawa kan? Nak ambil ubat. Ambil je, grab terus dalam ni. Semua ubat letak je dalam satu box supaya senang kita nak cari kan. Jadi korang boleh beli yang ni sebagai first aid kit. Ataupun bekas-bekas ubat kan. Cik T ada itu tangan luka, bekas-bekas ubat yang basuh luka apa semua. Cik T nak letak dekat dalam ni sebab dia besar, boleh muat banyak. Jadi kita besar ni kat sini. Kenapa dia letak dalam kotak? Bantal je. Ingat pecah ke? Ni dia bantal ni, bukan bantal biasa tau. Bantal yang jenis ekonomi. Cik T tengok tu macam wow. Bantal dia macam menarik. So Cik T macam nak grab bantal lah kan. Ni dia bantal dia. Nipis je, tak adalah tebal mana. Tapi okey lah kan. Jenis yang labu macam ni nak bagi baby pakai pun boleh. Sebab dia macam nipis, tak tebal sangat. Tapi kalau korang nak lapik belakang ataupun nak lapik bantal yang sedia ada pun okey je. Yang ni yang jenis boleh basuh. So korang boleh letak ni dekat basuh dalam mesin basuh saja. Ni sangat cantik ya. Dia punya jahitan pun tebal and kemas. Jadi suka sangat bantal macam ni. Dia rasa dia dah ada dua. Termasuk yang ni dua bantal yang jenis ni. Okey korang, Cik T rasa setakat ni je video Cik T untuk haul kali ni. Kalau korang suka barang-barang ni, tekan je stiker dekat bahagian bawah ni, terus add to cart supaya korang dapat extra voucher daripada Shopee. So korang, itu saja. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Bye bye. Assalamualaikum.